Yamsi, apa you cakap tadi? Yamsi. Yamcha. My bottle ada maxi. So dia akan jadi itu 10 years lah. Yes. So Two you in sambil one, live, sambil minum air boleh. Oh, mana beli ya? Rahsia. Alhamdulillah. IC pula bahaya. Tak boleh. Nak tengok ke gambar IC I? Rezeki Umur I murah 12 lagi. tahun. Thank you. Thank you for having me again, boss. Yeah. MIG. I love working with MIG. I just love. Sebab diorang semua fun. Semua baik. Ini bukan propa, ini betul. Ini jujur tau. Ini jujur. Oh, terima kasih atas you punya itu pujiannya. Of course lah. Semua tim yang bekerja sama dengan baik kan. Tapi kita daripada you anak keberapa itu hari? First. First kan? Sekarang dah ada 2 anak. Ya, sekarang dah ada 2 anak and kita buat comeback. Wow. So, cepatnya dia punya apa badan kembang susut, kembang susut. Cepatnya. Apa rahsianya? Tak adalah cepat sangat, bos. The first one lagi cepat, bos. But the second one dia macam a bit slow sikit. Boleh tak you cakap rahsia macam mana nak susutkan dia? Cut sugar. Minum pu'er tea. Cakap jujur. Jujur lah ni, pu'er tea. Nampak madam dah bagi dekat I. Madam dah bagi. Ini pu'er kan. Selain pu'er tea, apa makanan exercise yang lah. Eat clean, you ada pergi exercise. Gym ke? Ya, my doctor baru bagi clearance. Early this month, I boleh pergi gym, lift weight. So sekarang I pergi gym every day. So akan semakin susut, semakin... Yes, pasti. Semakin back to the original. Yes, working on it. Kita ada project ni, kita ada karakter yang nak kena kurus. So korang kena tunggu. So itu wajib lah. Wajib. Kalau tak ada, tak ada project kan. It's commitment. Okay. Commitment tau. So dah tambah baby, macam mana nak jaga daripada jaga 1 dan jaga 2. Lepas tu lagi jaga suami 3 kan. 3. Macam mana you nak aturkan ini masa? Boleh. Lagi mau comeback macam mana? If there's a will, there's a way. Kalau nak, mesti ada jalan. Boleh je. Kita boleh buat you cerita rahsia you biar mengaturkan waktu macam mana handle? Kena pandai balance lah. Macam I stop sekejap shooting so I can focus on my family. Tapi bila I tengok my family dah okay, my husband pun busy working, my kids dengan dia punya grandma, grandpa, so I boleh start working. That's how I manage my time lah. Sekarang I memang dah ready untuk masuk set balik. Ibu sudah fikir masa-masa. Yes. Apabila you dah lahir pun sudah aturkan siapa akan handle baby yang kedua. Ya, betul. Lepas itu, of course kena kau team dengan grandpa, dengan grandma dia kan. Ya. Maksudnya you kena lah jaga hati orang tua kan. Of course, kita jaga hati mak mentua kita tau. Kita selalu masak untuk mak mentua kita, berpuasa. Bagusnya, bahagianya ada mak mentua yang jaga anak baby kan. Itu relationship mestilah sangat bagus. Yes, rezeki dapat mak mentua dengan ayah mentua yang baik. Diorang memang just love diorang punya cucu lah. So diorang okey je nak jaga cucu. Ini kira rezeki. You dapat orang yang boleh satu haluan dan bersama dengan you untuk bagi you menambah dan nambah lagi baby. Dah. Kenapa? Cepat sangat. Okeylah bos, sepasang, 1 perempuan 1 lelaki cukup lah bos. Kita kena ada 4. Cukup lah. 2 lelaki, 2 perempuan. Baru kata complete. Ayo, lah. Kalau you punya mak bapak you dulu berapa banyak orang. I ada 6 siblings tau. Sekarang zaman dah berubah. Zaman sekarang dah cukup. Zaman berubah bukan maksudnya 2. At least dari 8 jadi 4. Stop it. Get some help. Separuh. Tapi sebenarnya nanti lah tu you boleh tahu itu sunyinya tak cukup orang. Ya ke? Kan betul. Janganlah, cukuplah diorang. Betul. Nanti nak bersalin tu penat tau. Nak jaga lagi, aduh. Tak apa, you ada pak mentua, mak mentua yang baik untuk jaga cucunya. Ada orang dia rasa masalah kewangan. Tapi you tak ada masalah kewangan. You tak ada masalah itu pun. Tapi ada anak memang mahal. That's why kena kerja keras. Tapi tak ada masalah itu. Dan rezeki lagi murah, tengok. Dah habis. Tak sampai 6 bulan sudah ada projek baru. Alhamdulillah. Thank you. Kan? Thank you. Tadi dah cerita anak, how you handle lah. Dah atur dah kan. How you handle itu suami pula. Suami I tak susah pun nak jaga.
I cook for him, then dia bawa pergi office, dia balik and then I masak clean food for him, dan tu je lah. Sebab dia very workaholic. Hari-hari dia kerja. So tak payah terlampau banyak masa mentemani dia. Betul? Tak, betul-betul. I tak perlu teman dia lama-lama, tak payah. Oh, bagus Dia balik juga. je dah tidur. So that's why you boleh kerja lah sekarang. Ya. Betul. Kalau tak ada kerja, you yang boring. Betul. Tunggu suami balik, tak tahu pukul berapa kan. Betul. Lepas tu dia balik lambat je. So ini memang sesuai you punya kerja. I memang suka kerja. So selain itu, kalau nak berjumpa satu family, nak pergi, sometime kena gathering. Satu family usually kita every Monday and Thursday kita akan jumpa teman mak mentua buka puasa. Dinner. Dia buka puasa. Dia akan puasa every Monday and Thursday. Sepanjang tahun? Ya. Usually lah. Banyaknya. Unless kalau dia macam ada kerja ke ada apa, dia tak puasa lah. Means you every week pun ada family gathering lah. Tapi kita tak like attend every week. Kita tengok kalau macam hari ni I busy kan, dia kerja, so tak dapatlah teman. Tapi usually kalau almost boleh, lah every week. Yes, kalau boleh kita akan pergilah. Sweet kan? Sweet. Ini boleh orang kata kekalkan lama untuk silaturahim. 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 Itu bagus lah. Yeah. That's why tengok you semakin tambah anak, semakin ceria muka you. Kenapa? So apa tips untuk orang yang dah kahwin, especially artis lah, atau orang yang baru kahwin dah ada 1-2 anak, macam mana bagi mereka some tips lah? Tips kepada you all, senang je. Hidup ni tak perlu stress, okay? And kalau you choose to have kids, you kena anggap diorang tu adalah rezeki. And if you choose to have a husband, you kena anggap apa benda yang you dapat tu adalah rezeki diorang. Kita kongsi sama-sama. So kalau you stress, you mengadulah dengan suami, janganlah simpan seorang-seorang. That's how family works. Kita kena share dengan each other. And also kita kena anggap rezeki yang kita dapat tu, kita kerja tu adalah untuk family. InsyaAllah you punya rezeki akan berganda-ganda lagi. Itu rahsia punya rahsia, tapi tidak dirahsiakan hari ini. Yes, untuk korang je tau. Orang lain kalau tanya tak jawab So kalau like dia punya tips, komen di bawah. Dan share kepada orang. House menjadikan bagi satu keluarga bahagia, kerja tidak terjejas, tetap boleh ada anak cucu kan. So inilah cara yang baik kalau semua orang boleh amalkan, supaya tak ada fobia nak beranak, tak ada fobia nak berkahwin. Kan sekarang young generation dia takut kahwin. Betul. Dia takut beranak. Ini sudah generasi akan semakin pupus nanti. Tak boleh lah kan. Macam tu. So kita kena be a natural. Kalau kita dah terima, asal kita hati kena bertenang, hidup bukan satu orang. Kalau dah buat keputusan, kita kena buat untuk satu keluarga. Selagi ada termasuk pak mentua, mak mentua lah. Betul. Communication is number one. Communication is number one. Communication macam mana? Communicate lah. Kalau macam contoh I kerja kan, so I akan cakap dekat my husband, okay I nak kerja ni, and then kita akan plan, okay cakap dengan mak mentua I, biasalah mak mentua I kalau suruh jaga cucu dia, okay dia akan cakap, okay boleh hantar je. So kita, senang kan? Senang. Kita tak adalah macam stress apa nak jaga anak, tak ada. Okay. Asal kita sentiasa kena membuka mulut, mencerita dengan sebenarnya berlaku. Nak minta tolong, kalau minta tolong orang lah. Betul. So tapi of course dah tolong, kena tahulah hadiah kan. Kan kena ambil hatilah. Sebab tu I masak. Jangan rezeki tak ada, lupa pula yang jaga. Betul. So itu saja. Kita jumpa sekali lagi akan masuk lokasi. Thank you for having me.